Fif, lepas ni ada program apa? Lepas ni kita ada program pemberian bantuan awal persekolahan pada jam 11 pagi. Semua budak dapat eh? Ya, semua budak dapat dari form 1 sampai form 5 tapi mesti warga negara. Kalau bukan warga negara tak boleh lah. Tak boleh lah. Kau turun tak? Turun lah. Aku kan guru kelas terbaik. Guru kelas 1 cakap. Mantap lah. Guru kelas kan? Alhamdulillah. 1H. 1H. Nama saja ada, budak tak ada. Gitulah. Ini bagi BP lagi bagi siapa? Panggil gitulah. Panggil nama aja. Panggil nama lah. Masalah kelas tu tak wujud lagi. Jadi saya nak buat macam mana? Fikir-fikir kan. Ya. Okey, Syah, ini kita ada apa ni? Hari ni kita ada penyerahan duit BAP. Jom. Okey, ada apa ini? Hari ini kita ada penyerahan bantuan awal persekolahan. Okey, kita ada apa ni hari ni? Hari ni kita ada majlis penyerahan bantuan awal persekolahan. Semua murid akan mendapat wang sebanyak RM150. Terima kasih. Sekarang kita nak ambil duit BAP untuk murid-murid. Kita tak tahu yang BAP tu apa. Bantuan awal persekolahan. Okey, ada apa hari ni? Hari ni ada penyerahan BAP. Awal persekolahan. Ada pegang kelas ke? Ada. Kelas berapa orang? 15 orang. Korang hari ni tolong cikgu-cikgu semua duty dan jaga kelas. Lower form je lah kami. Saya ambil form 2. Kami semua ronda semua tempat. Saya buat apa Saya tunjukkan kelas pada ibu bapa form 1, form 2. Okey. Lepas tu jalan-jalan je lah. Jalan-jalan ronda-ronda lah, mana yang ibu bapa perlukan bantuan tu kita tolong lah. Dapat duit BAP you nak buat apa? Tak tahu, simpan lah. Simpan? Keperluan sekolah semua dah cukup dah? Dah. Dah Beli lah. Parent ke you ambil? Tak tahu, saya pun tak beritahu mak bapak. Awak nak buat apa dengan duit BAP? Simpan dulu untuk beli skin dekat ML. Okay, kalau mak ayah awak tengok video ni, awak nak cakap apa? Hai. Keperluan sekolah cukup tak? Cukup guna sikit untuk ML, sikit lagi untuk buku. Busy. Okey, semua yang gila-gila duit pandang belakang. Betul lah gila duit. Banyak duit. Ni semua